maknanya hamba ambil kesempatan untuk memberikan sedikit aluan pada malam ini, dan dengan ayat yang saya bacakan tadi sempena pada bulan Maulidur Rasul ini, yang mana sambutannya cukup hebat. Beberapa hari yang lepas, mana di seluruh Dun Wakaf Baru sahaja sampai ke 20 lebih program-program maulud yang diadakan oleh keluarga-keluarga, individu-individu dalam bulan Maulidur Rasul ini, menyambut ulang tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan perkara yang besar. Kasih sayang kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kehadiran beliau telah membaiki masyarakat. Kelahiran beliau telah memandu masyarakat yang asalnya berada dalam kesesatan, hari ini diberi cahaya dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimana sekalipun kita sambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kaji dari segi sirah, kaji dari segi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna, tidak cukup kita sekadar menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, orang yang sambut besar kelahiran Rasulullah diceritakan bahawa Abu Lahab yang merupakan pak saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dapat berita kelahiran seorang anak saudara yang lelaki, maka orang Arab jahiliah berasa cukup gembira, berasa cukup bangga, dia telah mengadakan sambutan yang besar. Dikhabarkan hak besar sebutnya sampai ke 100 ekor unta. Dia tidak setakat sehari, beberapa hari sampai 40 hari dan sebagainya. Ini kisah-kisah hak kita baca. Walau bagaimana kuat sambutan yang dibuat oleh Abu Lahab, tetapi kita semua ketahui, termaktub di dalam Al-Quran bahawa Abu Lahab dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai rasul menyampaikan wahyu Allah, maka risalah yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentang dengan begitu hebat oleh Abu Lahab yang menyambut maulud Nabi dengan begitu hebat. Ini adalah merupakan satu pengajaran besar. Maknanya sekadar menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembelihlah 3 ekor lembu ke, 4 ekor lembu ke, 10 ekor lembu ke, 40 ekor lembu ke, bahkan 100 ekor lembu ke, tetapi kiranya tidak menerima risalah yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ni baru tergulung di kalangan kumpulan Abu Lahab yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jadi hamba tidak nak panjang, itulah tikahnya yang berbahagia Tuan Haji Mat Sabu untuk diteruskan dengan isu-isu semasa. Kerana kita tidak akan pandai untuk meletakkan hukum-hukum agama, melainkan kita juga kena faham isu-isu yang ada di hadapan kita ini, supaya kita memberikan pendirian jelas, memberikan pendirian yang menyamai dengan pendirian yang sepatutnya ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.